Selamat datang ke Gereja Yesus Benar Sepanggar. Pada tahun 1989, melalui sidang perwakilan seluruh negeri bertarikh 24 Disember, satu keputusan telah diambil untuk mencari sebidang tanah yang sesuai bagi kegunaan Ibu Gereja. Pada peringkat awal, kebaktian diadakan di sebuah gereja yang terletak di Lot Kedai di kawasan Indah Permai. Kebaktian Sabat yang pertama telah diadakan pada 6 Oktober 2002. Dalam tempoh beberapa waktu, Gereja Menggatal telah berpindah ke premis baharu, namun masih ada di barisan lot kedai yang sama. Pada bulan Oktober 2005, Ahli Jawatan Gereja Menggatal telah membuat keputusan untuk menukar nama gereja daripada Gereja Menggatal kepada Gereja Sepanggar. Pembinaan gereja di tapak yang telah dipilih bermula pada tahun 2014. Gereja Sepanggar mula digunakan pada 4 Januari 2019 Jumaat dan 5 Januari 2019 Sabtu. Syukur kepada Tuhan, gereja ini telah ditabiskan secara rasmi pada 1 Jun 2019 dan sehingga kini beroperasi sepenuhnya. Gereja Yesus Benar Sepanggar terletak kira-kira 17.7 km dari Ibu Gereja Sabah. Setiap hari Sabat, dari jam 12.15 petang hingga 3.15 petang, jemaat akan berkumpul untuk beribadah, mendengar khotbah, berdoa, menyanyikan kidung puji-pujian, serta mengeratkan hubungan sesama seiman. Kebaktian Sabat diadakan di Dewan Aula Gereja. Dapur dan Dewan Makan terletak di bahagian belakang gereja, manakala asrama disediakan di tingkat atas bahagian dapur. Kami dengan sukacita mengalu-alukan kehadiran anda untuk bersama-sama beribadah dan mengalami kehadiran Tuhan di Gereja Yesus Benar Sepanggar.